Okey guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Macam biasa, kalau muka saya je mesti nak bandingkan kereta atau review kan. Okey guys, hari ni saya nak bagi dua perbandingan, iaitu kereta kat belakang saya ni Pro 2 Beza. Yang ni 1.3 Advanced Spec tahun 2019. Dan belah kiri saya pula Pro 2 Beza tahun 2023 Spec X. Tapi 2 tahun yang berbeza 2019 dan 2023. Jadi kepada yang minat high spec, korang boleh go for this. Tapi kalau korang nak facelift tapi tak kisah spec, boleh go for this. Yang ni 43,800 belum campur rotate dan insurans. Dan yang ni 36,800 belum campur rotate dan insurans. High spec lebih murah sikit sebab tahun dia 2019. Dan yang ni spec sedang-sedang, tapi harga dia 43,800 guys. So kepada abang-abang yang kat luar sana peminat Beza ataupun geng-geng Fendi Mojo, boleh komen kat bawah kereta mana yang korang pilih. Itu saja daripada saya, Don Idros. Jual kereta, tak jual janji. Gerak lu.